Paling kurang mesti berpuluh juta lah bulan bintang buat tahun ni dengan baju raya mereka. Walaupun collab dengan Asia, ni adalah pertama kali kita tengok marketing mereka tenggelam. Brand yang langgar mereka ni tak ada lah bajet yang gila-gila pun. Tapi dia duduk dalam market yang tough gila. Saya pun heran macam mana mereka boleh buat benda ni. Dia bukan kena lawan bulan bintang je. Basically semua brand yang power kat Malaysia ni akan berperang masa nak raya tu untuk rebut attention customer. Customer pula nak beli selai 2 je baju raya. Bukan dia spender nak buat pakai hari-hari kalau beli. Saya rasa Primo Valley sedang awal benda ni. Kalau nak menang perang marketing, dia bukan dengan cara duit. Sebab tahulah, confirm kalah. So dia pun come up dengan bukanlah spender baru, strategi baru. Dan mula execute lah. Dengan start cari muka-muka depan untuk brand dia pun. Dia kan, selain dengan baju raya, benda lain yang habis cepat juga apa tu adalah artis. Semua yang Primo Valley, Roger tak dapat weh. So marketing hang nak jalan apa kalau orang pun tak jumpa lagi. Brand lain yang banyak duit ni sapu habis lah artis-artis dan dah start push konten siang malam bertalu-talu. Geng ni duk tak ketahuan. Apa dia pun buat lepas tu, saya rasa memang talian hayat paling last lah. Tak dapat, yang ni memang bungkus ya. Sebab yang dia pun Roger kali ni bukan artis. Syed Saddiq ni kan memang duk cari duit. Tempat dia kan tak dapat peruntukan. So bila dengar kata orang nak pergi job, dia on terus lah brother. Cuma Syed Saddiq pencapaian tertinggi dia berdebat, bukan modeling. Dia dulu duk RMC. Berlakon ke menari ni adalah suatu di luar tabi'i bagi seorang cadet. Ujah ni masih relevan sampai sekarang. Hang tengok video dia menari yang latest, ada komen kata dia macam patung angin dekat stesen minyak. Soalan yang lagi mustahak sebenarnya, bawa return ke? Sampai bila Primo Valley nak payung duit untuk hampa dating ni? Strategi Primo Valley buatkan brand dia terkeluar dari hiruk pikuk konten-konten yang duk jerit satu benda je, baju raya. Kalau semua orang duk jerit benda sama, rasa kita boleh dengar tak? Dia jadi noise je, tak ada siapa nak pay attention pun. Dia pun ni tukar genre tu bukan konten pasal baju dah, tapi fandom cinta. Sampai kan Pekmek sendiri pun duk follow cerita dia pun. Primo Valley tak announce lah berapa dia pun untung, tapi website dia pun tu tak ada satu pun boleh beli. Pemanjang sulap. Apa dia pun buat ni tak pelik. Drama Pukul 7 di TV tu, orang duk tengok sampai berpuluh episod. Bukan sebab pasal baju raya, semua pasal bercinta ya. Tapi saya nak ajak hampa zoom in sikit. Kalau tahun depan semua orang tiru macam Primo Valley, semua konten bercinta pula kau, tetap jadi benda sama kan, jadi noise kan. So benda apa sebenarnya yang buat brand kita unik dan orang tu tak pay attention walaupun kita buat benda yang sama? Saya rasa benda tu adalah cerita. Ya, semua orang bercinta, tapi cerita cinta kita tak pernah sama. Link di bio, saya bagi free cara untuk buat benda ni. Saya nak hampa bukan saja pandai bercinta, tapi pandai juga bercerita.